supaya korang tak kena katuk dekat bengkel luar, kena tipu. Padahal benda tu tak payah bayar mahal, korang kena bayar mahal sebab dia kata dia dah repair, padahal dia tak repair langsung. Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku buat satu video khas untuk pengguna Proton S50. Siapa yang pakai Proton S50 wajib tengok video ni sampai habis supaya korang tak kena katuk dekat bengkel luar, kena tipu. Padahal benda tu tak payah bayar mahal, korang kena bayar mahal sebab dia kata dia dah repair, padahal dia tak repair langsung. Sebab apa? Sebab masalah ni adalah masalah yang biasa terjadi kepada pengguna-pengguna S50. Masalah tingkap sebelah drive belah kanan tak boleh nak buka. So masalah ni adalah masalah yang biasa terjadi untuk semua pengguna-pengguna S50. Okay, so jom saya tunjuk cara-cara macam mana kita nak fix problem ni. Jom, let's go. Tengok video ni. Let's go. Lain kali macam ni. Alright. Yang merah ni kan. Yang merah tu positif lah. Alright. Okay, you buka. Bateri yang ni. Luluskan dia dulu. Dalam 20 second lah. Oh, alright. Bagi dia 20 second. Lepas tu letak balik. Screw balik ketat. Tengok dia jalan tak. Macam tu je? Biasa macam tu. Kalau ni masuk sini ya. Lama? 1 jam, 2 jam. I kena beli tools lah. Biasa flow lah. Tapi kena ketatkan balik lah. Alright. So, kita tengok. So, jom kita try. Key no detected sebab dia dekat luar. Tengok function tak? Woi, betul lah. Kita pun tak tahu. Kita dah comprehensive. Ayo. Dengan solve ni problem kita pun tak tahu kenapa. I boleh nampak. Macam tu je. Benar. Guys, macam video tadi. Kalau video tadi bermanfaat, jangan lupa like, share, repost and comment. Diorang komen, korang boleh beritahu korang punya korang punya experience juga yang pakai S50, pengguna-pengguna S50, sila hadirkan diri. And jangan lupa juga berterima kasih kepada Abang Botak tadi ya. Abang Botak tadi lah, dia lah SA saya pada awal, dia lah yang selalu bantu saya. So jangan lupa lah berterima kasih kepada dia sebab dia yang share ilmu ni. So tak adalah korang kena katuk dekat luar tu. Risau nanti kalau korang pergi kedai confirm cakap ini masalah buat ke apa-apa, mesti cas korang mahal-mahalnya. Padahal cabut bateri pasang balik dia elok. Kepada bengkel-bengkel kereta ataupun pomen-pomen kereta, tolong jujur dengan semua customer korang. Jangan sesekali korang nak kau keuntungan dengan menipu, dengan mengatakan ini rosak lah, itu rosak, padahal tak ada rosak apa pun. Cabut bateri, buka bateri, pasang balik dah boleh elok. Jangan sesekali korang tipu orang macam tu. Okay, jangan sampai aku bongkarkan rahsia korang satu persatu. Alright, ingat tu pada bengkel-bengkel kereta. Ada kedai yang dah pernah tutup, jangan sampai ada yang ditutup lagi. Alright, ada faham? Lesau tahu mau bye. Ciao.